tukar soket, okey, tapak lampu LED. Okey, ni saya dah guna LED, saya dah tukar LED daripada halogen ke LED. Okey, sekarang saya nak tukar ni tapak soket untuk lampu LM depan ni. Ni dah huzur dah. Okey, sebelum tu itu pernah fuse terbakar sebabkan benda ni. Okey, so saya dah baiki tape dan hari pun sama juga. So hari ni kita akan ganti dengan yang baru. Okey, dengan yang ini ya. Ni yang baru. Okey, so boleh dapatkan dekat link sekarang siapa nak. Okey, jom kita tukar dulu.